Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sahabat-sahabat Al-Quran. Siapa yang ada seperti masalah di atas ni sahabat-sahabat Al-Quran, siapa yang mengalami masalah seperti mana yang saya tulis di atas poster di atas ni sahabat-sahabat Al-Quran, InsyaAllah kita akan adakan satu seminar percuma pada 1 hari bulan 8 sahabat-sahabat Al-Quran. 1 hari bulan 8 hari Sabtu, pada jam 8.30 pagi sampai jam 1 tengah hari kita nak buat satu seminar percuma yang dipanggil seminar sebab, seminar nak bagi asas Al-Quran, untuk kita bantu sahabat-sahabat Al-Quran yang ada masalah macam di atas ni. Siapa yang ada masalah macam di atas ni, tolong ikuti segera seminar ni sahabat-sahabat Al-Quran. Tolong daftar segera seminar ni untuk nak bantu diri kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk nak boleh nak baca Al-Quran. Banyaklah perkara yang kita akan selesaikan dalam seminar ni tuan-tuan. Seminar ni bukan hanya 1 jam, bukan 2 jam, tetapi sahabat-sahabat Quran lebih kurang 4 jam seminar ni kita buat secara percuma. Setengah hari tuan-tuan, setengah hari seminar ni percuma saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan untuk kita nak upsell ke, bukan kita nak buat jualan ke, tak. Seminar ni kita nak bantu tuan-tuan, nak beri pencerahan. Dan dalam seminar ni pun tuan-tuan, kalau contohnya tuan-tuan dan perempuan sahabat Quran masuk, kan seterusnya kan tak ikut pun kelas kita, tak beli pun produk kita tak ada masalah tuan-tuan. Sebab tanggungjawab kita nak bantu sahabat-sahabat Al-Quran untuk menyelesaikan masalah-masalah macam di atas ni. Sebab ramai sangat tuan-tuan, ramai sangat orang yang kita tengok dia mengalami masalah seperti di atas ni. Kalau tuan-tuan ada juga masalah seperti di atas ni, cuba komen di ruang komen. Cuba komen di ruang komen. Saya Ustaz ada masalah seperti satu. Saya ada masalah yang kedua Ustaz. Saya ada masalah ni. Komen secara spesifik. Sahabat-sahabat Al-Quran ada masalah apa yang cuba kami nak bantu sahabat-sahabat Al-Quran untuk boleh membaca Al-Quran. Boleh tak sahabat-sahabat Al-Quran? Rugi sahabat-sahabat Quran kalau tak join, sebab seminar ni kita nak bagi percuma setengah hari tuan-tuan sahabat Quran. Jadi sahabat-sahabat Quran, kalau anda rasa seminar ni sangat-sangat bermanfaat, tolong saya minta sahabat-sahabat Quran, tolong share dengan kawan-kawan kita, dengan ke semua grup kita. Rumah hijau ke, grup rumah biru ke, tolong share. Tolong share kawan-kawan kita, tolong tag kawan-kawan kita, repost semula. Boleh nak insyaAllah, supaya sahabat-sahabat Quran, saya nak lebih ramai orang yang kami cuba nak bantu ni boleh baca Al-Quran pada tahun 2020.